MSBK 1000. Di peringkat awal kita akan lihat permulaan yang sekali lagi permulaan yang baik ditunjukkan oleh Azroy dan juga oleh Helmi Azman. Dan selepas itu Kasma mula mengejar dan untuk memintas riding yang ditunjukkan, tapi oleh Kasma dapat Azroy kembali. Tapi selepas itu Kasma berada di depan. Tapi yang nak dikatakan di sini adalah bagaimana yang ditunjukkan oleh Adam Nordin yang berjaya untuk mengekalkan momentum di peringkat awal dengan masa 2 minit 07 yang dilakukan, berada di kedudukan tempat yang ketiga. Dan selepas itu walaupun dipintas oleh Helmi Azman, tapi dia dapat dalam kelompok yang sama. Ini kita lihat antara Helmi yang berjaya melepasi Adam Nordin, dan Adam Nordin dapat maintain seketika berada di belakang 3 pelumba ini. Tapi selepas itu dia agak ketinggalan sedikit pace daripada 3 pelumba di depan, dan Kasma terus berada di tempat yang pertama. Dia kira rapat oleh Azroy Hakim Anwar. Ini kita lihat akan tamat Helmi Azman terjatuh di selekor 15. Dan ini kedudukan di mana kita lihat Azroy masuk untuk bersebelahan dengan Kasma menuju ke selekor yang pertama, dengan Albinder Jit Singh mungkin terkejut melihat kiri dan kanan 2 pelumba yang melepasinya. Di selekor yang pertama, Azroy berjaya merampas untuk tempat yang pertama, dan jangkaan kita pada ketika itu Kasma akan mencuba di turn 9 atau turn 13, tapi terlalu laju untuk Azroy berada di depan. Ini juga kesan penamat bagi memenangi perlombaan yang kedua di pusingan yang pertama ini buat Azroy Hakim Anwar. Dan Kasma tempat yang kedua, Adam Nordin sekali lagi menaiki podium di tempat yang ketiga.